Aku sendiri pun tak sabar tau nak tengok kereta aku ni pakai tayar semi-slick dengan rim 15 inci macam dekat video lepas aku dah minta tolong korang kan untuk pilihkan rim apa yang sesuai untuk kereta aku untuk buat pilihan ni kan agak sukar lah sebenarnya. Jadi setelah aku berfikir panjang, aku rasa aku ambil rim yang rim ni nama dia TE37S Plus Color Smoky Bronze. Aku ambil rim ni sebabkan spek rim ni memang ngam untuk setup kali untuk spek dia 15 inci 7JJ ET28. Cuba korang bayangkan ET28 masuk dengan tayar semi-slick, memang syahdu. Jadi aku tak cakap banyak, aku terus minta dorang pasangkan dekat kereta aku. Jadi rim yang aku pakai ni lah brand daripada 3R Wheel. Rim ni best sebabkan dia flow foaming, so rim ni lagi ringan daripada rim yang lain. And yang paling penting 3R Wheel ni ialah brand daripada Malaysia. Jadi nak cakap pasal performance dia tu, rim ni memang dah cukup strong. Untuk kualiti korang jangan cakap lah. Kalau korang pakai rim ni lepas tu korang langgar lubang and rim korang bengkok, korang boleh datang je balik dekat sini and tukar one to one terus. Jaminan tu untuk brand 3R Wheel ni sahaja, okay? Untuk kereta Myvi aku ni, bahagian depan aku kena buat chamber sebab tayar yang aku pakai 205/50. Lepas tu combine pula dengan ET28. Bahagian depan memang kena chamber lah, sebab kalau tidak dia akan sagak fender. Jadi lepas je siap pasang, korang tengok kacap tu. Siapa yang cakap tayar donat tu tak handsome weh? Korang tengok lah ni, kereta aku nampak seketul weh. Lepas aku pakai 205/50 dengan ET28 ni kan, kereta aku ni nampak lebih padat tau. Aku tak tahu nak explain macam mana dekat korang, tapi first impression aku dengan tengok looks kereta aku sekarang ni kan, aku memang obses gila lah. Sebab kan tak tahu nak cakap macam mana, aura dia berbeza tau daripada 17 inci sebelum ni dengan rim 15 inci tayar semi-slick kali ni. Sampaikan bocah-bocah pun boleh kejar kereta aku weh. Jadi kalau korang nak tukar rim macam aku pakai ni, korang boleh datang je dekat Tayar K Kelang. Dan sebelum korang datang tu, korang boleh je DM aku dulu and aku bagi harga special untuk korang semua.